Stall dia comel dia, tapi function. Okay. Kat sini korang tengok, korang boleh pilih lah. Kangkung, ada brokoli, sayur, bang-bang, ayam tofu, semua ada kat sini. Korang boleh pilih lah, nak buat sup ke, nak goreng ke, nak sos apa, minta je kat adik-adik ni. Nanti aku tengok. Okay. Aku dah order dah kat sana. Nanti tunggu. Siap. Tu nampak tu, abang tu dah meletup-letup tu. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Wawa Studios. Hari ni ada rezeki. Aku nak share satu pot makan yong tofu yang sedap. Kuah dia berbeza. Dia jenis pakai bukan kuah yang biasa-biasa ni. Kuah dia lain sikit. Dengan hidangan dia pun lain sikit. Kedai dia ada kat belakang aku tu je. Okay, kalau korang nak tahu aku makan apa, tonton video ni sampai habis. Sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Setiap subscribe korang membantu aku untuk lebih bersemangat untuk buat konten-konten dan membantu peniaga-peniaga yang lain lagi. Kita berkongsi rezeki antara satu sama lain. Okay, tanpa membuangkan masa lagi, mari kita. Kalau korang nak cari kedai Malik Yong Tofu ni, senang je, Waze je, Politeknik. Politeknik Metro Johor Bahru. Dia betul-betul kat depan. Comel dia tempat dia. Okey. Jom, aku pun nak tengok apa yang ada. Perut dah lapar. Aku rasa aku nak pilih satu sup, satu goreng nanti. Jom kita tengok macam mana. Kat sini selain daripada Yong Tofu Malik ni, ada juga peniaga-peniaga jualan yang lain lah, goreng-goreng rasanya kat sana. Tapi mungkin akan datang lah kalau aku ada rezeki, aku try kat sana. Jadi kita bolehlah nyambil-nyambil support-support mana yang ada lah. Okay geng, senang aku tanya Abang Malik. Bang, kedai buka pukul apa, tutup pukul apa, cuti hari apa? Untuk operation hour kita, kita buka daripada jam pukul 4 sampai pukul 11.30 malam lah. Daripada hari Selasa hingga hari Ahad. Setiap hari Isnin kita akan bercuti. Cuti Senin je lah. Hari lain buka macam biasa. Sebab kita pun ikut jiran kan, jadi jiran cuti kita senang lah. Okey. Jadi untuk yang tofu macam biasalah, kena pilih sendiri. Kat sini kita ada dua option saja buat masa ni. Yang kari kita belum keluar lagi. Jadi kita ada kuah hitam dan sup. Kuah hitam kita original daripada Taiping, 100% daripada bomba Taiping. And then dia datang dengan cili sambal merah kita. Sambal merah tu kacang punya base. Kalau Cina makan macam ala-ala lok-lok lah, tapi kita dah modified guna cili lain sikit. Special sikit. And then untuk sup pula dia datang dengan cili garlic. And then kita pun ada sos merah juga untuk sup, untuk orang dipping lah. And then yang terbaru kita bawa cili crispy prawn chili kita. Boleh cuba bang yang tu. Yang macam sambal kering tadi sikit tu Betul. Okey. Tengok tadi tengok menarik tu. Dia punya tu. Boleh cuba. By right untuk sup lah kita punya cili-cili tu, tapi ada customer kita juga bagi feedback dia suka campur dengan kuah hitam tu. Makan sekali. Dia menaikkan rasa. Kalau ikutkan sos hitam tu sebenarnya caramel udang. Jadi kita tambahkan lagi dengan cili garlic tu dan crispy prawn tu. Dia naik lagi rasa. Okey bang, baik. Yang special kita kat sini, boleh datang cuba semua. Okey, nanti saya try Boleh bang. Terima kasih bang. Okey geng. Makanan yang aku order dah sampai. Jadi aku tunjuk satu persatu secara ringkas lah. Yang ni Yong Tofu Soup. Okey. Aku tak boleh nak tunjuk lebih, takut dia tertumpah. Yang ni Yong Tofu goreng.
Dia pakai dia punya sos hitam. Cuma kawasan kat sini ada belalat sikit, jadi kita tapis-tapis je lah So far yang aku tengok yang menariknya Abang Malik Yong Tau Fu ni, walaupun dia sup tapi dia akan goreng dulu geng. Nampak? Dia akan goreng dulu bambang Yong Tau Fu, baru dia masuk kat sup. Kalau kau orang yang akan goreng, dia memang direct lah, goreng terus simbah dengan sos dia lah. Ya, aku nak rasa sup dia dulu. Bismillah. Sup dia tak macam sup Yong Tau Fu yang lain. Kadang sup yang lain tu dia macam rasa over ikan bilis je kan. Tapi yang ni supnya dia punya masing-masing dia tu ngam. Untuk bahan-bahan yang supnya aku rasa sama macam Yong Tau Fu yang lain. Cuma yang membezakan dia, yang Abang Malik tadi cakap, dia macam udang kering. Sebab aku awal-awal tengok ni menarik aku nak pair dengan satu bahan sup. Sebab ada customer yang dia kata makan sekali, campur dengan kuah, terus makan, macam lagi sedap. Bismillah. Tak pedas sangat. Tapi sedap. Dia punya yang apa panggil sos kering, cili kering contoh kan, udang kering dia ni sedap. Dia tak terlalu masin sangat dan tak pedas. Bukan maksudnya tak pedas, dia pedas tu light-light je. Jadi kalau rasanya gaul sekali dengan sup pun sedap, ataupun kita tabur sekali dengan Yong Tau Fu goreng. Untuk sos yang biasa ni, sorry YouTuber cilik, sedap pula. Sos dia agak likat, jadi dia tak cair, kena dengan sup yang kita nak makan nanti. Bismillah. Aku baca dia dah. Nampak dia baru nak start record. So far untuk sup dia average portion lah. Kalau tengok yang macam aku ambil kan, nampak macam banyak kan, ni lebih kurang dalam 20, 22. Paling-paling harga-harga rate gitulah. Sebab Abang Malik pun tadi cakap harga dia pun starting dengan RM3, dengan orang kata harga-harga yang lain, tengok pada barang yang kita ambil lah. Tapi untuk aku, sup dia ni show pula kena dengan ni sorry aku pakai yang besar terus. Goreng-goreng. Kalau aku personally, aku sebenarnya lebih suka Yong Tau Fu goreng. Sebab macam puas. Sos hitam dia pakai ni tu macam lain sikit. Dia ada rasa sikit masam-masam, manis, masin yang agak balance. Lepas tu pula dia tabur dengan kacang, kalau korang nampak lah. Aku pula memang suka kacang tabur, kalau perasan Kulit layan. Sebab kuah tu agak pekat. Kalau aku combinekan dengan sambal udang yang kering ni, puasa sedap ni. Bismillah. Ini memang sedap lah. Rasanya kau kena cuba. Dia punya sambal dia ni beza lah, sedap. Ni dia punya tadi. Wah, sos dia. Bismillah. Bising sikit budak-budak. Kalau sini pada aku untuk sekarang pukul kat 6 lebih ni dah agak tenang-tenang lah. Jadi untuk parking tak ada masalah. Korang tak payah risau, datang
korang order je. Okay. Aku nak terus sambung makan. Sebab aku rasa ikut pilihan korang lah. Korang nak sup ke ataupun korang nak yang goreng. Tapi kalau korang tanya aku lagi suka goreng lah. Sup tak ada masalah, tapi untuk aku suka yang goreng. Okay. Terima kasih kerana sudi menonton sampai habis. Jangan lupa untuk terus support Wawak Studio dengan subscribe, like, komen dan share. Setiap subscribe korang sangat-sangat membantu Wawak Studio untuk lebih bersemangat di konten, bersemangat untuk support. Macam aku support sekarang kedai Abang Malik Yong Tau Foo ni. Abang owner dia pun sporting. Kepada korang yang berada di area Johor Bahru, datanglah area Taman Suria. Taman Suria ni betul tak? Taman Suria. Korang support Malik Yong Tau Foo. Korang kena support lah perniagaan orang kita. Semoga perniagaan Abang Malik ni terus berjaya, terus maju, memang laku keras. Semoga dia terus maintain lah dengan menu-menu yang dia sediakan ni. Okay. Aku sudahi video ni dengan sopan terakhir yang aku akan pilih lebih sikit. Okay. Jumpa lagi. Bismillah.